Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, pada video kali ni aku nak tunjukkan perbezaan masa bila korang tuang minyak menggunakan settle, menggunakan kad dan juga menggunakan cash. Jadi kat sini korang boleh tengok dia punya perbezaan masa dia lah. Yang cara yang macam mana yang lebih cepat dan lebih efisien untuk kita tuang minyak, sama ada settle ataupun guna kad ataupun guna cash. Dan jangan lupa, aku juga akan gunakan IC untuk tujuan claim, claim subsidi budi sebanyak 300 liter setiap bulan. Okey, korang pun jangan lupa menggunakan kelebihan itulah. Okey, jom. Sebenarnya aku saja je nak buat eksperimen ni, sebab kita ada macam-macam cara nak isi minyak, betul tak? Okay, kita ada guna apps, ada guna kad bank dan juga cash. Jadi eksperimen kali ni aku sajalah nak buat perbandingan masa yang diperlukan apabila kita menuang minyak menggunakan ketiga-tiga cara tu. Okay, so dalam video kali ni aku gunakan 3 botol yang aku boleh isi minyak RM3 lah. RM3, RM3, RM3. Sebab apa? Sebab yang pertama, tank motor aku kecil lah. Tank motor aku taklah besar sangat. Sampai 4.5 liter boleh tampung. Memang tak muat lah. Okay. Lepas tu yang kedua, minimum amount bila guna apps settle lah. Terutamanya dekat Petronas ni, minimum belanja dia adalah RM3 lah. RM3. Kalau ikut plan asal aku nak buat RM2, RM2, RM2. Tapi tak boleh sebab app settle minimum dia RM3. Jadi aku kena buat RM3, RM3, RM3. Total RM9 lah. Okay. Jadi dekat Petronas ni kita ada app settle. Kita boleh guna untuk isi minyak dan berbelanja dalam mesra lah. Jadi aku minta lah jasa baik korang untuk support aku punya link. Korang boleh tengok dekat description. Lepas tu korang klik link, register macam biasa. Lepas tu masuk lah aku punya referral code tu, DCPAK, DC Park. Okay. So dekat sini masa yang diambil untuk app settle adalah 1 minit 14 saat. Dan bank pula masa yang diambil adalah 1 minit 32 saat. Cash tu tak settle lagi. Pembelian secara tunai tu tak settle lagi, kena isi minyak dan sebagainya. Okay. Jadi sambil-sambil kita tunggu berada dalam video ni isi minyak, borak-borak dulu, layan dulu aku punya bebel. Saja je sebenarnya aku buat konten macam ni untuk rujukan diri sendiri dan juga rujukan korang di masa hadapan nantilah. Sekadar buat orang kata album video ataupun album gambar. Okay, cash tu dah nak siap dah. Brother tu pun dah nak simpan dia punya botol. Okay. Okay gang, kita pergi ke bahagian analisis untuk eksperimen kita. Okay. Apa yang kita boleh buat hasil dapatan untuk kali ni, aku boleh cakap settle dia punya masa dia 1 minit 14 saat. Kalau guna bank, kad bank 1 minit 32 saat. Kalau guna cash pula dia ambil masa 2 minit 20 saat. Okay. So perbandingan daripada percentage pula ataupun peratusan, bila kita menggunakan settle berbanding dengan kad bank, penjimatan settle jimat masa dia lebih kurang 24% lah. Kalau perbandingan pula settle dengan gunaan tunai, dia punya penjimatan dia 89%. Banyak jimat masa dia. Okay. Kalau kita pakai bank pula, kad bank sahaja berbanding dengan tunai ataupun cash, kita punya penjimatan kita 52%. Okay. So dekat sini kita boleh nampak, kalau kita isi minyak dekat Petronas ke Shell ke dan sebagainya, kalau kita guna apps, paling cepatlah apps nombor 1. Yang kedua, kita guna kad bank. Iaitu memang laju juga.
Dan yang paling lambat sekali cash lah, bila kita terpaksa beratur, tunggu kereta lain siap dan sebagainya. Okay, kalau korang memerlukan masa yang lebih ataupun nak isi minyak tu tak nak lama-lama sangat, pakailah apps dia. Kalau tak ada apps, pakai kad pun boleh. Dan kalau dua-dua tu tak ada, memang tak ada pilihan lain, korang pakailah tunai. Kalau tunai ni memang lama lah, nak kena parking kereta ataupun motor. Lepas tu nak kena nak kena pergi beratur pula. Kalau cashier ada seorang, korang kena tunggu pula. Memang lama lah. Okay, itu saja video untuk kali ni. Jemput korang subscribe, like dan share video ni, kongsikan kepada kawan-kawan. Kita akan buat next eksperimen pula, tengok eksperimen apa pula yang kita nak buat. Okay, ciao, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.